Assalamualaikum sahabat online Kak Su, adik kakak semua. Apa khabar? Kak Su doakan awak semua sihat, sentiasa dalam lindungan Allah. Kak Su masih belum boleh menaip, jadi Kak Su teruskanlah dengan video yang ada suara ni. Harap korang boleh terima dan sudi menonton video Kak Su ya. Hari ni pagi-pagi Kak Su keluar rumah untuk hantar anak dara Kak Su balik asrama. Disebabkan video ni video masa musim cuti sekolah hari tu, jadinya Kak Su keluar awal supaya mengelakkan jam. Macam biasa yang korang pernah tengok di video Kak Su sebelum-sebelum ni, kalau hantar anak Kak Su balik area Kuala Pilah hari Ahad pula tu, jamnya minta ampun. Jadi Kak Su turunlah awal sikit waktu pagi-pagi ni. Harap kami tak terperangkap dalam jam lah. Nampaknya perjalanan lancar pagi ni. Harap sampai balik nanti pun samalah, perjalanannya lancar. Kami dah hampir sampai ke asrama, tapi sebelum tu nak minggah dululah beli stok untuk anak dara Kak Su ni. Maklumlah, kalau dah duduk asrama tu kan, perut sentiasa lapar, kadang-kadang nak juga mengunyah, jajan-jajan, makan kan. Kalau makan yang berat-berat tu asrama dah sediakan, tapi kita kenalah beli untuk jajan-jajan waktu kelapangan tu. Biasalah anak perempuan, hobinya makan. Marilah kita teruskan perjalanan untuk hantar anak Kak Su balik asrama. Walaupun dah bertahun anak ni duduk asrama, bila time nak berpisah ni, tetap jugalah mak ni rasa sebab nak melepaskan. Maklumlah, dia satu-satunya anak perempuan bestie Kak Su. Kalau cuti panjang, dia lah orang yang selalu teman kita santai-santai, layan movie. Bila dah nak balik ni, mulalah rasa macam sunyi lah nanti, rumah kosong lah nanti. Okeylah, berceloteh panjang lebar, marilah kita balik ke rumah. Semoga perjalanan kita untuk balik ni lancar macam kita datang tadi. Kak Su paling suka kalau perjalanan dengan cuaca yang cerah macam ni, langit biru, awan gebu-gebas berkepuk-kepuk macam tu. Ya Allah, rasa indahnya ciptaan Allah. Masya Allah, tabarakallah, sonok. Tambah-tambah kalau lalu bahagian sini, rasa macam kat kampung ada relung padi macam gitu. Inilah kawasan yang selalu jam, tapi Alhamdulillah hari ni jalan lancar. Mungkin kerana Kak Su turun awal. Kalau Kak Su turun waktu petang, mau terperangkap dalam jam. Jomlah kita balik, korang pun ikutlah Kak Su balik ya. Alhamdulillah, kami dah hampir sampai ke rumah. Sempatlah solat zuhur kat rumah. Tapi sebelum tu nak minggahlah dulu beli makanan untuk makan tengah hari. Kami pun berdua je, Kak Su pun tak masak apa-apa kan. Kita tapau je lah. Kebetulan ada cawangan pork meal yang baru dibuka kat tempat Kak Su. Ada promo lagi. Siapa yang tak suka promo? Jomlah kita bungkus untuk kami makan lunch berdua. Terima kasih. Pesanan Kak Su dah siap. Jomlah kita balik makan.
Yalah. Tadi lepas makan tengah hari terus berehat. Ni dah petang. Alang-alang suami Kak Su ada kat rumah. Kak Su nak buat lah kuih untuk minum petang. Kak Su nak buat bingka kelapa. Atau orang Terengganu panggil baconyo. Ada ke yang tahu? Tapi cara Kak Su lah, resepi Kak Su simple je. Nanti kan ada pula yang mengata, tak sama, salah tu. Ni ikut cara Kak Su. Cara yang paling mudah lah bagi Kak Su. Untuk pengetahuan adik kakak, kelapa Kak Su ni kurang hari ni. Jadi nanti kalau adik kakak buat bingka kelapa ni nak sedap, lebihkan lagi kelapa inti ni. Kalau sukatan tepung pulut tu 2 cawan, kelapa inti tu mesti 3 cawan. Barulah sedap, barulah terasa kelapa tu nanti bila gigit bingka ni. Nak buatnya senang aja, tinggal tuang je semua bahan yang Kak sudah tunjuk tu. Kacau sebati, tuang dalam loyang. Kalau adik kakak perasan, tadi Kak Su masukkan santan cair. Air yang Kak Su campurkan dengan sedikit santan. Sebab Kak Su nak lemakkan lagi bingka kelapa ni. Kalau untuk original punya resepi, tak guna santan. Guna air je. Jadi pilihan adik kakak lah kalau nak guna air. Boleh. Nak tambah sikit santan pun boleh. Barulah berlemak. Tak cukup lagi lemak kat badan ni. Kuih pun nak berlemak-lemak macam tu. Untuk tekstur kuih kita tak nak terlampau pekat dan tak juga terlampau cair. Cukup macam yang Kak sudah tunjukkan tadi. Kak sudah siap bancuh adunan bingka kelapa ni. Kak Su tuang je terus dalam loyang. Sebenarnya kalau dekat Terengganu, dia orang tak bakar dalam loyang pun. Sepatutnya bakar dalam acuan kuih bakar yang kecil-kecil tu ataupun muffin. Acuan muffin. Boleh juga guna acuan muffin atau acuan akok tu. Yang macam yang korang selalu tengok dekat pasar malam. Orang buat akok kan. Itulah acuan dia. Tapi untuk menyenangkan kerja, Kak Su makan sendiri, bakar je lah dalam loyang. Ingatkan mama seorang je yang tak menyabar. Rupanya anak bulus mama ni pun lagi tak menyabar. Nampak tu? Tunggu depan oven tu tak nak berganjak. Biarkan je lah. Selepas 30 minit, Kak Su jenguk dulu bingka Kak Su ni. Nampaknya belum lah betul-betul garing kat belah atas. Jadi Kak Su tukarlah api belah atas pula selama 12 minit. Tambah lagi masa jadi 12 minit. Setiap oven tak sama. Kalau untuk suhu standard 180 lah. Tapi untuk oven Kak Su ni 150 pun dah cukup panas dah. Jadi sekarang bila dia dah perang macam ni, dah cantik macam ni, kita kena biarkan dia betul-betul sejuk, barulah boleh potong. Nampak tu dah garing kan? Cuma tak cukup kelapa, itulah sayangnya. Dah petang, dah tibalah masanya untuk kita minum petang. Secawan kopi bersama bingka kelapa. Tengah seronok menikmati minum petang, tiba-tiba hujan lebat, anginnya pun kuat, kilat guruh cukup lengkap semua berdentum.
Takut juga kalau duduk seorang-seorang. Setiap hari dekat kawasan rumah Kak Su ni memang macam ni lah lepas asar. Tempat awak semua macam mana? Hujan ke tidak? Kak Su doakan semua yang kat luar sana sentiasa dalam lindungan Allah. Jaga diri, jaga kesihatan. Terima kasih tau teman Kak Su hari ni.